Saya bersumpah dan bersaksikan Al-Quran bahawa kenyataan yang akan saya keluarkan sebentar lagi adalah benar dan tidak ada manipulation ataupun penipuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Arjuna bin Raja Ahmad selaku pengarah urusan Aiman Takisa Resources ingin mengeluarkan kenyataan rasmi berkenaan isu viral yang melibatkan kerjasama projek antara pihak kami dan syarikat Ayuni iaitu founder Vitamin. Untuk makluman semua, pihak Ayuni telah mengadakan perbincangan rasmi dengan pihak ATK Resources, iaitu saya sendiri, satu projek penjualan yang tertangguh yang sebelum ini dikendalikan oleh Nizam Jamu Mall serta melibatkan beberapa individu lain termasuk Siti dan Aiman. Ya, ini sebelum bercerai lah. Setelah penelitian dan rundingan dibuat, pihak Ayuni secara rasmi telah menyerahkan tanggungjawab penyelesaian projek ini kepada pihak kami dan kami di ATK Resources bersetuju untuk mengambil alih sepenuhnya pelaksanaan projek ini tanpa cas tambahan, melainkan wang pendahuluan sebanyak RM14,000 dan diskaun dan komisen sebanyak 20% daripada hasil jualan. Bagi menyelesaikan baki produk yang belum diselesaikan, saya telah menyuruh Aiman dan membayar Encik Jenny sebanyak RM7,000 untuk membantu saya menghabiskan produk-produk yang telah diberikan oleh Puan Ayuni kepada saya. Kami juga menanggung kos perjalanan ke Kedah termasuk logistik sebagai bukti komitmen kami dalam memastikan projek ini berjalan dengan lancar. Namun begitu, saya amat kesal apabila urusan profesional ini dicemari dengan serangan peribadi melalui media sosial yang kami anggap sebagai satu cubaan sabotaj dan fitnah terhadap syarikat saya. Tindakan ini telah memberi kesan kepada reputasi syarikat dan periuk nasib kaki tangan kami yang terlibat di belakang ni yang telah bekerja keras menyelesaikan isu ini. Kami ingin menegaskan bahawa kerjasama ini adalah urusan rasmi antara dua syarikat, bukan isu peribadi. Kami mempunyai segala bukti pembayaran, pergerakan logistik dan komunikasi rasmi termasuk bukti bayaran kepada individu yang terlibat seperti Encik Jenny iaitu RM7,000. Sekiranya tiada permohonan maaf secara terbuka dari pihak yang terlibat dalam menabur fitnah ini, kami tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang dan saya memohon semua pihak menghormati integriti dan usaha kami dalam menyelesaikan projek ini dengan sebaiknya. ATK Resources akan terus komited dengan prinsip profesionalisme, integriti dan amanah. Dan saya bersumpah dengan nama Al-Quran bahawa kenyataan saya ini adalah benar dan tidak ada satu pun manipulation ataupun penipuan yang saya buat. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.